Bukanlah pelanggan tu dia top up hari ni commission masuk akaun bank. Macam mana nak tahu income masuk? Okay. First, kita kena tahu dululah macam mana Tuan Wow bayar kita. Korang kena tahu Tuan Wow ni ada dua jenis bayaran, iaitu bonus fast track dan juga bonus commission top up. Bonus fast track ni, dia adalah bonus yang bayar kita apabila pelanggan tu aktifkan saja SIM card. Bonus ni, dia bermula antara RM9 sehingga RM50, bergantung kepada SIM card apa yang dia aktifkan. Kalau pelanggan tu aktifkan SIM card Lite, kita dapat RM9. Kalau SIM card Pro, RM15. Kalau Biz, RM50. Contoh, kalau ada 10 orang customer kita aktifkan SIM card Biz, maka kita dapat fast track RM500 lah. Bayaran fast track ni, dia bukan masuk on the spot. Dia akan masuk ikut tarikh yang tertentu, iaitu sama ada pada 10 hari bulan ataupun pada hujung bulan, iaitu 30 ataupun 31. Jika pelanggan tu aktifkan SIM card antara 1 hingga 15 hari bulan, maka kita akan dapat bayaran bonus fast track tu pada hujung bulan tersebut, 30 ataupun 31 hari bulan. Dia akan masuk dekat dalam akaun bank kita. Jika pelanggan tu aktifkan SIM card pada 16 hingga hujung bulan, maka bonus fast track tu company akan bank in pada kita pada 10 hari bulan berikutnya. Okay, clear? Dia tak masuk on the spot, dia akan masuk ikut tarikh dia, sama ada 10 hari bulan ataupun hujung bulan. Untuk bonus kedua pula adalah bonus commission top up. Setiap kali pelanggan tersebut top up, maka kita dapat pula bonus commission top up. Company akan bayar kita. Mereka bukan kena top up dengan kita, mereka boleh top up dekat mana-mana, tapi company bayar kita commission. Jadi bonus commission top up ni berapa pula kita dibayar? Bergantung kepada kita pakai SIM card apa. Kalau kita pakai SIM card Lite, ini bonus commission yang kita dapat. Kalau kita pakai SIM card Pro, ini bonus dia. Dan kalau kita pakai SIM card Biz, yang inilah bonus dia. Jadi Biz peratus commission yang paling besar sekali. Katakanlah kita pakai SIM card Biz, ada satu customer yang kita dah daftarkan ni, dia top up RM50, maka kita dapat 10% commission. Jadi RM50, 10%, maka kita akan dapat RM5 commission. Jadi katakanlah ada 100 orang yang top up 50, maka kita akan dapat commission sebanyak RM500. Ini baru commission dekat customer yang dekat barisan tier 1. Kalau dia berkembang dekat tier 2, tier 3, lagi banyaklah commission kita akan dapat. Dan commission ni dia akan kumpul dulu sepanjang bulan tersebut dan dia akan bayar kita pada 25 hari bulan seterusnya. Sebagai contoh, pada bulan Januari, seluruh rangkaian kita top up sepanjang bulan Januari tu, sistem Tuan Wow akan kira dulu, dan bila dia dah dapat commission kita tu, dia akan bayar pada 25 hari bulan Februari, bulan seterusnya. Maknanya bukanlah pelanggan tu dia top up hari ni commission masuk akaun bank, tidak. Dia akan kumpul dulu, dia akan kira dulu, dan dia akan bayar pada 25 hari bulan berikutnya. Clear? Dengan syarat pastikan kita sendiri sebagai ejen ni, kita kena ada buat top up peribadi minimum RM30 ke atas. Kalau kita sendiri pun tak top up RM30, maka kita tak layak dapat bayaran commission daripada top up rangkaian kita. Dapat sesuatu?